Pernah dengar tak pasal Galian cyst? Galian cyst ni bukan bisul, bukan kanser. Dia hanyalah benjolan yang terbentuk apabila cecair sendi pecah. Dia membentuk kantong. Itu yang kita panggil Galian cyst. Galian cyst ni biasanya muncul dekat bahagian-bahagian yang sendi-sendi lah. Contohnya tangan ataupun sendi-sendi kaki. Benjolan ni tak sakit pun. Cuma kalaulah kita guna tangan tu, contohnya kalau benjolan tu, cyst tu naik dekat pergelangan tangan. Dan kita guna tangan tu banyak hari tu ataupun kita buat kerja-kerja yang berat. Itulah boleh menyebabkan rasa ngilu. Kalau ada benjolan macam ni, jangan panik dulu dan juga jangan cuba untuk pecahkan sendiri benjolan tu. Sebab itu akan buatkan lagi teruklah komplikasinya. Kalau untuk rawatan dekat hospital, ada dua lah. Satu aspiration dan juga satu lagi operation. Tergantunglah atas doktor apa saranan untuk kita rawat Galian cyst ni. Biasanya kalau Galian cyst tu makin besar dan juga sampai mengganggu harian tu, doktor akan suggestkan untuk kita buanglah dengan operation. Tapi Galian cyst ni akan datang balik. Kemungkinan Galian cyst akan datang balik selepas pembedahan tu sangatlah orang kata tinggi. Boleh dikatakan 40% jugalah kemungkinan Galian cyst tu akan datang balik. Sekarang dah tahu kan apa itu Galian cyst? Jadi, ingat sahaja dosen ni bukan sekadar rutin.